Tiap-tiap manusia tak ada orang yang boleh siang malam buat kerja tak berhenti, tak ada. Kita kapal baik, bandar baik, tak ada orang yang boleh buat kerja tak berhenti. Kita kena berhenti rehat, berhenti tidur, berhenti makan, berhenti mandi. Bahkan dunia zaman moden ini orang ambil cuti, pegawai kerja ambil cuti. Cuti ni kata-kata cuti buat kerja berapa duduk comong. Tapi satu keperluan hidup lah ni ialah rehat. Nak sebut apa cuti ke, tu rehat pun itu. Jadi itu rehat tubuh. Rohani kita kena rehat juga. Bagaimana rehat? Sengaja Allah Ta'ala buat tempat berhenti 5 kali sehari. 5 kali sehari untuk sembahyang fardu. Allahu Akbar, maghrib, isya ni berhenti sekejap. Nak makan tapi berhenti lah. Dan belum pada sembahyang diminta lauk. Bang, kita panggil bang. Dan bang Islam ni sebut Allahu Akbar sebagainya. Bunyi bel tu kena berhenti belakang kita. Buah berhenti, tidur, bangun, makan minum, tolak pinggan. Lepas tu ambil sembahyang. Itu tata susila, disiplin yang cukup kemas. Ambil sembahyang.